Ali, kamu tak seperti ejen yang lain. Kamu selalu mengambil berat dan kamu jauh lebih kuat apabila berlawan demi orang lain. Kita tak boleh pilih nasib kita sendiri, tapi kita sentiasa boleh pilih apa yang nak dilakukan. Jadi, apa yang kau nak dari aku? Betul cakap kau. Tentang ketua teras. Tentang semua. Harut, kenapa pula Iris tiba-tiba nak serang orang? Dah, baik kau belah. Datang sini buat masalah je. Kalau Uno dapat Iris, dia pasti akan menguasai seluruh Badani. Kita mesti selamatkan Cyberaya. Kita kena hapuskan mereka.